Dah lepas ni lah Fayat tak masuk konten lah. Kalau tak sedia beritahu awak tak sedia. Baik tak masuk konten gitu. Tak payah masuk ah. Tak payah masuk je lah. Dah cakap itu. Dah mau marah abang. So guys, hari ni kita ada konten nak buat. Jom kita mulakan konten kita. Mana yang lain? Mana yang lain? Tidur je lah? Kau nak pergi panggil lu? Abang ada grup. Masak. Diorang kalau tidur, mana diorang dengar? Diorang punya ni. Nanya terus kau. Panggil lu lah. Nanya dulu. Aku putra aku panggil ni. Okay guys, kita tengah tunggu budak-budak sampai. Assalamualaikum, marhaban bikum fi qanati. Hari ni kita nak buat konten apa? Tanya Azam 2026. Sempena masuk 2026 ni, nak kena tahu Azam lah. Supaya apa? 1 tahun ni kita akan kejar Azam kita tu. Faham tak? Jangan kita masuk 2026 tak ada Azam. Macam biasa je, kena ada Azam lah. Bila ada Azam, barulah kita akan buat yang lebih baik daripada tahun-tahun lepas. Okay, kita mula dengan ni. Siapa nama? Fayat. Fayat. Umur 7. 7 tahun. Apa azam Fayat untuk tahun 2026 ni? Solat. Jaga solat 5 waktu. Dekat masjid lah. Dekat masjid. Itu saja. Ada lagi azam apa? Tak ada. Dari segi tubuh badan ke, nak bagi sadar ke, pelajaran ke, takkan tak nak berjaya dalam pelajaran ke, nak buat rumah satu periksa. Tak ada. Semua tu biarlah. Yang penting solat dulu. Okay, next siapa pula? Kita bukan azam. Bukan. Nak lagi tu. Best defend bola balik. Pegang ni kalau nak. Pegang je lah. pegang. Terbalik je. Okay, ni orang yang seterusnya. Nama siapa? Ya Azan. Yakzan. Umur apa? 11 tahun. 11. Azam untuk tahun 2026. Cuba bagi. Nak rajin solat. Okay. Nak pandai main bola. Okay. Nak berjayakan mak bapak. Dalam pelajaran? Saya nak pandailah. Pandai. Mata pelajaran apa yang paling suka sekali? Belajar. Saya suka mata pelajaran PAI. BAI. PAI. PAI. Apa tu? Pai. Okay, silap. Ada azam nak masuk madrasah tak lepas habis belajar? Sekolah biasa. Nak. Hafal Quran. Tak. Ada. Itu sajalah. Okey dah. Tahun 2020 ni capai lah. Tu InsyaAllah. azam tu. Okay. InsyaAllah. Next orang lain. Kau lah. Malah. Tuan. Nama siapa? Amar. Umur? 14 tahun ni. 14. Azam Amar untuk tahun 2026. Jaga solat. Nak dapat wakil sekolah bola. Wakil sekolah bola. Lawan dengan ni lah. Yakzan. Itu pun dapat. Bersaing. Dapat dah kalau masuk dah. Kalau dapat insyaAllah kelab bola. Kira nak main bola tu sampai tahap mana? Dia punya apa? Azam tu, cita-cita tu nak sampai tahap mana? Tahap Negeri. Lepas dah negeri tu kalah pun tak apa lah. Tak apalah. Yang penting negeri lah. Negara susah sikit kan? Kan kena asyik lah. Kalau ada rezeki tukar handphone kot. Tukar handphone. Dah tu je. Tu Dah je je. kot. Okay. Terima kasih. InsyaAllah. Sama. Next. Okay, sekarang ni kita bersama dengan ni adik siapa? Fikri. Okay, Fikri. Nombor? 12. 12. Azam Fikri untuk 2026. Bagi ke mak. Kalau tahun ni jadi dapat bapak barulah. Lepas tu nak naik mitik. Jadi best defend bola baling untuk pergi sekolah. Bola baling. Best defend. Ya. Kalau boleh nak dapat laptop barulah. Okay, bagus. Nak jadi defend apa? Defend apa tu? Bola baling. Bola baling tu Wakil lah, wakil.
Wakil. Wakil lah. Dia punya pencapaian paling tinggi sampai mana? Negeri kot. Negeri. Masya Allah, bagus eh. Hmm. Dalam pelajaran tak ada? Ada. Nak mata pelajaran terbaik. Pendidikan Islam lah. Okey, sila. Itu saja. Itu saja. Next, seterusnya. Okey, nama siapa? Putra. Umur? 12 tahun. Okey, azam Putra untuk 2026. Nak bahagikan mak bapak. Okey, lagi? Nak jaga nak jaga makanan. Jaga makanan. Jaga kesihatan lah. Okey, lagi? Nak rajin belajar lagi. Rajin belajar. Mata pelajaran apa yang target nak cemerlang lah? BM kot. BM. Kenapa BM? Minat. BM tu karangan ke ataupun tata bahasa? Kan ada dua kan? Karangan. Ada azam nak buat novel? Ada kot. Ada? Abang pun tengah buat novel juga sekarang ni. Macam mana azam nak buat novel tu boleh ada? Tengok kakak selalu baca novel. Oh, kakak selalu baca novel. Tapi kiranya tengok kakak baca novel terus ada terdetik nak buat novel ke bukan daripada kau sendiri baca? Bukan. Oh, tengok orang lain baca novel kau pun Macam nak buat. tengok orang baca novel macam seronok. Oh. Okey. Tapi kau sendiri tak pernah baca novel? Tak. Okey. Itu saja. Azam lain tak ada? Azam lain? Tak ada. Okey. Okey, semua kita dah interview kan. Tapi abang tak puas hati lagi dengan seorang ni, dengan Fayat. Ni sini Fayat. Fayat tadi tanya main-main, jawab main-main pula kan. Okey, apa azam Fayat 2026 ni? Takkan solat je, mesti ada benda lain. Mengaji. Lagi? Lain? Jaga ibu apa? Lagi buat apa? Lagi? Kalau ayah naik gaji, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ke azam kau, itu azam ayah kau. Dah tak ada berapa dah? Dah? Takkan tak ada apa-apa, itu je. Itu je. Mesti ada lagi. Ada. Ha? Tak ada dah. Takkan itu je, nanti habislah konten ni, pendek macam tu je. Tak ada dah. Serius lah. Serius. Orang tadi semua ada azam sukan lah, ada azam pelajaran lah. Takkan dah habis kot. Dah. Betul ni? Betul. Sikit sangat tu. Sikit sangat lah. Macam mana ni 2026? Macam mana nak maju? Dah tak ada dah. Itu je. Dah lepas ni lah. Fayat tak masuk konten lah. Boleh? Boleh. Ha? Boleh. Kenapa pula? Ke dalam konten macam main-main je. Macam tak serius je. Macam tak serius je dalam konten. Orang lain semua okey buat konten. Macam mana? Sebab saya tak sedia lagi. Tak sedia apa? Kalau tak sedia beritahu awak tak sedia. Baik tak payah masuk konten je tu. Lepas ni tak payah masuk konten lah. Esok pun tak payah masuk konten. Boleh? Berhenti lah. Boleh? Tak boleh. Macam mana buat ni? Dia macam main-main macam tak nak jawab. Macam mana? Macam mana buat ni? Esok nak bagi dia masuk konten tak? Payahlah. Tak payah. Dah masih budak kan? Cepat je lah. Ya, dah marah itu asal. Dah sabarlah masih budak kan? Tak tahu cakap apa kan? Baik, bagi dia mikrofon. Cakap apa kau nak cakap? Tak payah masuk lah. Tak payah masuk je lah. Dah dia cakap itu. Dah mau marah abang. Dah sabarlah dulu. Baru budak tak tahu cakap nak apa. Yelah budak pun kena lah cakap sikit, takkan tak ada azam langsung tahun 2026 itu. Tahu hormat sikit abang ni. Abang nak cakap je. Bukan nak tu pun. Entah. Orang cakap tu dengar. Putra nak cakap apa tadi Putra? Cakap lah. Ni adik siapa?
Adik betul lah. Adik kau terah. Esok nak masuk konten tak? Nak. Tak payah masuk ah. Macam ni je, macam tak ada apa-apa je. Macam tak ikhlas je masuk. Keluarkan je bang. Tak keluar ni. Bagi masa je lah masa budak. Kesian. Nak nangis tu. Biarlah nangis. Dah keluar salah dia. Macam mana konten ni? Sangkut lah. Dah lah. Dah tersangkut lah konten. Ingat nak buat panjang lagi. Sampai sini dapat berapa minit je. Aduh, menangis pula dah. Cukup lah tu. Konten hari ni dah lah. Nangis pula. Nangis pula. Buat konten betul-betul kau main-main memang lah. Macam mana? Nak sambung ke konten ni? Nak sambung konten ke? Nak tangguh? Abang dah malas ni nak buat konten ni. Macam mana? Dah dia nangis dah. Susah lah nak buat konten. Tu lah. Dah ada nangis lah pula. Duh, sah je ni. Dah itu sajalah video kali ni. Kita jumpa lagi di next episode. Next video. Mungkin video ni video yang paling teruk lah yang pernah saya buat. InsyaAllah. Okay, apa-apa pun kita orang minta maaf lah apa yang kalau ada terkasar bahasa kat dalam video kali ni kan. Itu saja video kali ni. Assalamualaikum. Bye.